kejohanan kabadi merdeka seluruh Malaysia. Dari segi rekod, ini adalah satu kejohanan kabadi yang paling besar, di mana 18 pasukan telah mengambil bahagian. Daripada itu adalah 11 pasukan daripada lelaki dan 8 daripada wanita. Dan ini juga terlibat negeri Sarawak, selain daripada negeri-negeri di Semenanjung, dan juga daripada luar kita ada Thailand ambil bahagian. Dan ini menunjukkan bahawa kabadi adalah salah satu acara olahragawan yang telah dibawa kepada Olympic Council, dan saya dibagi tahu bahawa mereka akan adakan satu demonstration sport dalam Olimpik yang akan datang, SEA Games. Dan selepas itu mungkin banyak kemungkinan dia boleh terima. Kabadi adalah salah satu sport di India, besar sangat. Dia ada dia punya normal league dan ditontoni oleh sejumlah 700 juta rakyat daripada India yang mewakili tiap-tiap kali ini sport kabadi ini. Dan masa depan kabadi adalah besar sangat, dan ini boleh diambil bahagian oleh lelaki dan juga wanita. Dan kejohanan untuk hari ini, kejohanan merdeka, menunjukkan bahawa Malaysia juga sudah bersedia untuk main satu peranan yang lebih besar untuk sport kabadi. Saya ucap tahniahlah kepada Persatuan Kabadi yang menganjurkan kejohanan ini.